So kita nak tolak. Ini adalah stok terakhir untuk NBX ABS Navy Blue. Ya. Okay. Pergi cari kunci dia dulu. Kunci kita dah dapat. Now kita nak ajak customer pilih-pilih. Ni kunci. Okay. Sekejap saya minta abang tu pilih helmet ke akak yang nak pilih helmet kan? Boleh saya pilih. Okay, sini. Akak nak helmet grey show macam ni ke? Tinggal purple dengan colour hijau two-tone. Atas warna hitam, bawah colour... Tak ada. Nak pergi budak je? Helmet orang dewasa tak nak? Boleh. Sekejap saya tanya. Kalau dia nak swap helmet budak je boleh tak? Boleh. Okey, lepas tu yang ni kita ada extra gift lah. Okey. Ada back pouch. Tengah pasang nombor plate belakang. Okey, BSH 8543. Okey, lepas tu kita pasang nombor plate belah depan lah. BSH 8543. Abang, minta bergambar dulu boleh? Sebab nombor plate dah pasang. So first kunci kena dekat lah. Lepas tu tekan je sekali sampai nampak ada lock. Buka kat open kalau untuk buka seat ataupun buka tangki minyak. Kalau nak start motor, just buka dekat on, tarik handbrake, start. And then kalau kata tongkat turun, dia matilah. Itu je. Apa ni, kalau macam nak buka seat kena duduk sini kan? Betul. Buka seat. Tu seat. And ni tadi memang terbuka. Kalau cuba tekan. Okay, tekan. Yes. Dah buka. Okay, yang ni ada baju hujan yang dislok lah dalam ni sekali. Helmet yang tu tadi. Itu helmet. So, motor ni akan fly ke Terengganu, guys. Allah, panas. Okay, hati-hati bang Kak. Terima kasih. Settle. Bye-bye.